Di Pulau Tuba, Langkawi, sebuah inisiatif pendidikan dan kelestarian telah berkembang menjadi model pemerkasaan komuniti jangka panjang. Sejak 2018, Alliance Malaysia melalui cabang tanggungjawab sosial corporate-nya hadir bukan sekadar sebagai penyokong, tetapi sebagai rakan pembangunan komuniti. Alliance EcoQuest dilancarkan sebagai program pendidikan berasaskan tempat dan alam sekitar, digabungkan dengan pendekatan pembelajaran secara gamifikasi yang menyasarkan pelajar berusia 10 hingga 12 tahun di Sekolah Kebangsaan Pulau Tuba. Sejak pelaksanaannya pada tahun 2022, Alliance EcoQuest telah memberi impak yang signifikan kepada komuniti Pulau Tuba. Seramai 75 pelajar sekolah rendah telah menerima manfaat secara langsung dan 97% peserta menunjukkan perasaan positif terhadap pembelajaran. Program tersebut kini mempunyai 45 pelajar aktif dan 30 alumni yang terus terlibat sebagai fasilitator muda. Transformasi ini membuktikan bahawa Alliance EcoQuest telah berkembang daripada sebuah program pendidikan kepada sebuah gerakan pembangunan kepimpinan yang berterusan. Bagi memastikan kesinambungan dan impak jangka panjang, Alliance Malaysia memperluaskan Alliance EcoQuest ke peringkat sekolah menengah bermula dari tahun 2026 hingga 2028 yang merangkumi elemen gamifikasi, pendigitalan, keusahawanan, kesukarelawanan, pembelajaran berasaskan projek, nilai integriti dan literasi kewangan. Dari SK Pulau Tuba ke SMK Langkawi, inisiatif ini mencerminkan komitmen Alliance Malaysia dalam membina generasi muda yang berdaya tahan dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar.